Air tangan orang lama ni korang jangan buat main. Sekali dah rasa confirm tak mengecewakan. Dia akan buat korang rindu je nak datang berulang kali. Siapa dah pernah rasa biryani pakcik ni buat, tahulah kualiti masakan pakcik ni macam mana. Dekat kampung dia, dekat Batu Pahat, pakcik ni memang ketua rewang. Korang nak rasa biryani orang tua datang sendiri, rasa kualiti masakan dia memang terbaik. Saya sampai sini betul-betul pukul 11 pagi, time kedai ni buka. Korang bayangkan kedai buka je dah terus ramai macam ni orang serbu. Ada yang datang dengan family, ada yang order sampai 40 bungkus. Terperanjat kita mendengarnya. Sampai dekat kedai ni nak order, terus pergi dekat kaunter untuk korang order. Yang saya ambil ni set talam mix. Satu set RM100 sesuai korang nak sharing 4 ke 5 orang. Dalam satu set talam ni korang dapat nasi biryani. Nak tambah nasi lebih free je, tak ada charge. Janji jangan membazir. Ada dapat papadum, acar jelata. Untuk lauk pula, saya pilih ayam rempah 2 ketul, ayam biryani, daging masak hitam dan juga kambing merah. Yang ini paling sedap sekali, dia punya kambing merah. Untuk set talam ni juga korang akan dapat 1 jug air. Yang ini pun free refill juga. Sesuai sangat kalau korang nak makan set talam mix ni, kongsi 4 ke 5 orang, harga pun berbaloi. Tak cukup dengan nasi biryani 1 talam, kita orang pun tambah lagi semangkuk laksa Johor. Semangkuk ni baru RM8 je. Portion pun banyak, kuah pun cukup rasa. Untuk korang nak datang nanti, boleh West Tico Delights. Lokasi dekat Bukit Lintang. Kedai betul-betul tepi jalan je. Korang akan nampak banner besar ada tulis biryani orang tua. Nanti tolong share-share video ni. Jangan lupa singgah bawa mak ayah, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan korang pun angkut je sekali datang sini.